Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azimah binti Zainuddin, nombor matrik 105439. Dalam video refleksi ini, saya akan mengulas tentang dua tokoh penting dalam sosiologi klasik iaitu Auguste Comte dan Herbert Spencer. Yang pertama, mari kita lihat sumbangan mereka. Auguste Comte dikenali sebagai bapa sosiologi kerana beliau yang mencipta istilah sosiologi dan mengasaskan disiplin ini. Sumbangan utama beliau adalah gagasan positivisme yang menekankan bahawa masyarakat harus dikaji secara saintifik menggunakan pemerhatian dan bukti empirikal. Beliau juga memperkenalkan hukum 3 peringkat iaitu theological, metaphysical dan positif serta membahagikan sosiologi kepada statistik sosial iaitu tentang kestabilan dan dinamik sosial tentang perubahan. Manakala Herbert Spencer pula digelar sebagai bapa sosiologi kedua kerana beliau terkenal dengan analogi organik, di mana beliau membandingkan masyarakat dengan organisma hidup setiap institusi sosial yang berfungsi seperti organ yang saling bergantung untuk mengekalkan keseimbangan. Spencer juga memperkenalkan konsep survival of the fittest melalui teori kelangsungan hidupnya yang menjelaskan bahawa masyarakat berkembang daripada bentuk mudah kepada bentuk yang lebih kompleks melalui pemilihan semula jadi. Yang kedua adalah perkara baru yang saya belajar daripada podcast ni. Mengenai KOM, di dalam podcast saya dapat tahu tentang bagaimana isu kesihatan mental dan hubungan peribadinya yang mencabar dan mempengaruhi fasa akhir hidupnya, di mana beliau cuba menjadikan sosiologi seperti sebuah agama kemanusiaan. Hal ini menarik kerana ia menunjukkan sosiologi lahir daripada keinginan mendalam untuk memulihkan huru-hara sosial pada zaman beliau. Mengenai Spencer pula, podcast mendedahkan dengan lebih mendalam tentang latar belakang kewangan dan isu kesihatannya, serta bagaimana penolakannya terhadap bantuan kerajaan bukan sekadar teori tetapi mencerminkan prinsip hidupnya yang sangat ekstrim tentang kebebasan individu. Ini penting untuk memahami mengapa idea beliau sangat mempengaruhi ideologi kapitalisme moden hari ini. Yang ketiga, mari kita lihat perbandingan pendekatan mereka. Walaupun kedua-duanya melihat masyarakat berkembang secara evolusi, kaedah mereka tetap berbeza. Kerana KOM lebih menekankan kawalan sosial, keteraturan dan peranan sosiologi untuk membimbing masyarakat secara saintifik. Sebaliknya, Spencer sangat menentang campur tangan kerajaan. Beliau percaya masyarakat harus dibiarkan berkembang secara semula jadi membentuk kebebasan individu. Bagi saya mendapati pendekatan Auguste Comte adalah lebih meyakinkan. Ini kerana pandangan KOM tentang kepentingan intervensi saintifik, struktur dan norma bersama untuk mengekalkan ketertiban sosial adalah sangat relevan hari ini. Sosiologi moden memerlukan aplikasi praktikal untuk menyelesaikan masalah sosial dan kaedah empirikal KOM memberikan asas yang lebih kukuh untuk tujuan tersebut. Kesimpulannya, kedua-dua tokoh ni telah meninggalkan legasi yang besar. Walaupun berbeza pandangan, gabungan idea keteraturan KOM dan idea interdependensi Spencer membentuk cara kita memahami struktur sosial hari ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.